Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kita bertemu lagi dalam rancangan Ikon Asnaf. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Majlis Agama Islam Melaka telah ditubuhkan pada 28 September 1960 bertujuan menguruskan hal ehwal agama Islam di negeri Melaka. Antara objektif penubuhan Majlis Agama Islam Melaka adalah: pertama, mendorong dan menggerakkan masyarakat Islam ke arah peningkatan ilmu dan amalan yang cemerlang sesuai dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang berdaya maju, berakhlak dan bercita-cita tinggi berasaskan syariat Islam. Kedua, menjadikan MAIM sebagai organisasi penyatu ummah dan rujukan masyarakat Islam dalam permasalahan yang timbul. Ketiga, menjalinkan perpaduan kaum di kalangan masyarakat berbilang kaum, bangsa, agama dan budaya melalui dakwah yang berkesan dan mantap. Keempat, memaju dan membangunkan Baitul Mal untuk memantapkan ekonomi secara berperancangan yang rapi dan berhati-hati dalam bidang pelaburan, pembinaan dan perniagaan yang tidak bercanggah dengan syarak. Dan kelima, membangun dan mengembangkan institusi zakat untuk manfaat masyarakat Islam. Majlis Agama Islam Melaka mempunyai visi untuk menjadi organisasi yang unggul, cekap, mesra dan berkualiti dalam meningkatkan peranan Baitul Mal ke arah memperkasakan pembangunan sosioekonomi ummah berlandaskan syarak. Dari segi asnaf, terutamanya asnaf fakir miskin, mereka boleh kita kategorikan dengan beberapa kategori. Pertama, orang-orang yang memang kehidupannya agak sukarlah untuk diperbaiki oleh kerana faktor-faktor tertentu seperti sakit, keadaan fizikal, OKU dan sebagainya. Yang golongan kedua adalah mereka yang boleh berpotensi untuk pergi lebih baik, memperbaiki kehidupan mereka. Cuma mungkin susah atas faktor-faktor tertentu lah. Dari segi tahap pendidikan yang rendah, masalah keluarga dan sebagainya. Transformasi berterusan harus dilakukan kepada golongan asnaf, terutama di kalangan isi keluarga, agar mampu membawa keluarga tersebut keluar dari kepompong kemiskinan pada masa hadapan. Dalam usaha untuk memastikan jiwa asnaf yang dibantu terus hidup, pihak MAIM dari semasa ke semasa telah merancang beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan jati diri dan semangat para asnaf untuk berjaya. Program yang direncanakan adalah merangkumi bidang sosial, pendidikan, kerohanian, kekeluargaan dan budaya hidup cemerlang. Bagi golongan kedua pula, golongan yang berpotensi lah untuk keluarkan diri mereka daripada kepompong kemiskinan. Jadi program-program yang kita buat di sini meliputi beberapa pendekatan. Pertama, dari segi kursus motivasi, kursus kesuanan dan sebagainya memang kita buat secara bulanan bersama dengan pihak jurupunde yang kita lantik, bagi memberi ilmu kepada mereka, memberi motivasi, termasuk juga anak-anak mereka. Kadang-kadang mungkin ibu bapa agak sukarlah untuk mengubah mereka punya
kebiasaan, kehidupan, pendidikan dan sebagainya. Tapi dengan memberi pendidikan yang baik pada anak-anak mereka, pada masa hadapan kita mengharapkan bahawa anak-anak akan membantu keluarga tersebut keluar daripada kemiskinan. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Mana mungkin mendapat sagu kalau tidak dipecahkan ruyung? Begitulah juga kita, tidak mungkin memperolehi sesuatu jika tidak berusaha. Jadi, lakukan sesuatu terlebih dahulu jika mahu menikmati hasilnya. Inilah yang dilakukan oleh Rosita Yunus, 43 tahun yang sentiasa berusaha untuk menambah pendapatan keluarganya. Sebelum ni saya bekerja di Ranger Communication Melaka selama 20 tahun. Lepas tu saya berhenti. Sambil tu saya ada berkecimpung 2010 saya memulakan perniagaan membuka kedai tudung. Selama 1 tahun lebih perniagaan okey, tapi bila kedai tudung berlambak, saya punya kedai tudung pun terpaksa ditutup lah. Lepas tu saya berfikir perniagaan tudung saya terpaksa ditutup. Saya fikir-fikir, saya buatlah, saya pinjam suami saya RM50 untuk memula membuatkan biskut raya ni. Saya cuba permulaan tu saya buat dalam kuantiti yang kecil dengan harga RM5. Saya bagi sampel lah kat orang. Lama-kelamaan dia orang pun dah rasa, dia orang pun ni lah order kat saya lah. Sekarang saya dah tak buat yang RM5 tu lagi. Saya buat yang botol yang besar sebab apa permintaan pun banyak. Ada orang mengatakan bahawa peniaga yang jatuh akan terasa sakit, tetapi kesakitan itulah yang akan membuatkan kita bangkit semula. Itulah prinsip yang dipegang oleh Rosita untuk menjadi seorang usahawan Islam yang berjaya pada suatu hari nanti. Sebelum ni dia orang tahu saya buat kedai tudung. Lepas tu saya dah tutup. Saya ada program saya buat event apa tu? Dia ada event Modul Rasul, saya masuk. Cik Sakinah ada panggil, saya meniaga kat sana. Lepas tu baru saya dipanggil khusus oleh Mak Em. Program ni macam dia bagi kita penerangan macam mana nak jadi usahawan yang boleh meningkat naik. Lepas tu dia bagi kita cara-cara duit keluar masuk macam mana. Banyak saya punya perniagaan ni banyak dibantu oleh dia lah. Banyak rangsangan banyak dia bagi kat saya. Jangan mudah lemah semua, bangkit balik. Sebab saya pernah berniaga, satu hari saya dapat RM6, RM2. Jadi saya tak nak macam tu. Saya tak nak ketinggalan, saya nak naik je. Masa kursus tu dia suruh kita cari tagline masing-masing. Macam mana nak menaikkan tarikan, macam mana orang boleh tertarik dengan kita punya produk. Dia bagi setiap peserta dia bagilah apa yang dia orang fikir yang baik untuk
produk dia orang. Dan saya fikir-fikir, saya punya kuih, rangup. Tapi bila kat dalam dia resap, saya fikir tu sajalah. Rangup di luar. Jadi saya bila berniaga, saya cakap macam tu. Pelanggan mesti tertarik. Dia akan datang lah. Tagline saya, rangup di luar, lesap di dalam. Bila makan, lesap je. Kursus ni banyak memberi kita manfaat. Dari segi perhubungan, kekeluargaan. Macam sahabat-sahabat saya anggap dah macam adik-beradik. Dia orang pun selalu kontak saya kontak dia. Tak kira yang sebelum-sebelum ni pun kalau jumpa saya, dia orang mesra. Kita orang tak nak benda tu terputus macam tu saja. Cik Fazli pun dia banyaklah bantu. Macam kita ni berkenal, bersuai kan. Menjadi satu keluarga. Harapan saya nak benda produk saya ni saya sebenarnya menginginkan akan masuk ke shopping dan juga akan pergi ke family store sebab bos family store ada minta saya sampel tapi saya takut nak buat sebab saya kena buat label. Jadi saya kena beli barcode. Jadi modal tu yang buatkan saya sekatan lah untuk saya nak naik lagi. Saya lebih jagakan keutamaan pelanggan. Saya nak pelanggan rasa sedap. Saya tak nak dia orang rasa macam makan pasal kat kita ni lemah ke apa, tak nak. Saya memang setiap tu saya akan cek benda tu berkualiti. Baru saya lepaskan pergi jual. Tips untuk berjaya yang dipegang oleh Rosita ialah sentiasa berusaha gigih. Kedua, jangan berputus asa. Dan ketiga, dapat menerima sesuatu dengan hati yang terbuka. Manakala amalan hariannya pula ialah sentiasa menjaga solat, sentiasa membantu orang-orang yang susah dan ketiga, beramah mesra dengan orang ramai. Sekarang saya impikan saya akan usaha, saya akan dapatkan satu bangunan untuk diri saya sendiri dan saya juga akan kuih saya ni saya nak hantar ke shopping dan saya berterima kasihlah kepada pejabat MAIM Melaka kerana beri zakat pada saya dan saya juga akan memberi pula zakat untuk asal-asal MAIM yang akan datang supaya mereka juga boleh menjalankan perniagaan yang macam mana saya usahakan. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Itulah pesan orang tua-tua kita. Malah, ada pepatah yang mengatakan bahawa orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Rezeki kita adalah kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita hendaklah sentiasa berusaha untuk mendapatkan rezeki, iaitu rezeki yang halal. Asnaf kita kali ini ialah Muhammad Aidil Yatim dari Bukit Timbun, Durian Tunggal, Melaka yang menjalankan perniagaan makanan sate tulang. Saya memang suka berniaga, tak kisahlah berniaga apa. Sebelum ni saya banyak berniaga macam burger, roti john. Macam sate ni pun dah 3-4 tahun dulu kan.
Tapi oleh sebab sate ni daripada warisan keluarga saya, jadi saya fokuskan sate lah. Jadi nak meneruskan lah. Dulu saya bekerja, berniaga ni sebagai part time saja kan. Jadi macam saya kerja kontrak kan, kerja binaan. Jadi kerja kadang ada, kadang tak ada. Jadi saya fikir nak tukarlah pula kan, berniaga ni buat full time lah. Kebanyakan daripada customer yang beli berikan feedback yang baik lah kan. Dia kata rasa pun okey kan. Jadi permintaan tu memang banyak, tapi masalahnya saya nak memenuhi permintaan diorang tu susah sikit lah, sebab ada masalah kelengkapan lah, daripada ni segi modal ke barang-barang peralatan tu semua lah. Sekarang ni cabaran kalau daripada segi ni itulah modal, kelengkapan. Macam saya jenis macam ni buat tuan kadang tak habis, kena simpan dalam peti sejuk ke freezer kan. Jadi kalau tak habis tu, kalau tak simpan dalam tu dah kena buang lah besok lah, sebab tak tahan lama. Kalau ada kemudahan macam tu kelengkapan, freezer ke, jadi benda tu kita boleh simpan dan boleh buat stok yang banyak lah kan. Jadi kadang kalau macam saya ada terima order 1,000, 2,000, tu lah kelang kabut lah nak buat. Tu masalah dia. Modal tu kita nak beli barang-barang mentah kan. Nak buat stok yang macam lain pun. Masalah macam tempat berniaga tu macam kemah lah kan. Macam ni musim hujan, kemah memang sekejap dah koyak lah. Kata orang tua-tua, suatu kejayaan bermula dengan sebuah cita-cita dan diikuti dengan langkah pertama bersama doa dan penghargaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap anak dilahirkan bersama rezeki masing-masing. Muhammad Aidil Yatim mempunyai 5 orang anak, yang mana ini menyemarakkan lagi semangatnya untuk bekerja lebih keras mencari rezeki untuk menambah pendapatan dan taraf ekonomi ahli keluarganya. Insya-Allah, harapannya akan tercapai melalui usaha gigih, semangat yang kental dan jiwa yang kuat. Pada masyarakat setempat, antara perkhidmatan macam kita buat delivery lah. Diorang boleh telefon ke SMS ke, diorang nak berapa-berapa, diorang share alamat, kita hantar lah. Macam tu. Biasa pagi saya bangunlah lepas suami hantar anak sekolah. Saya ikut suami pergi pasar kan. Sebab saya nak cari rezeki untuk anak-anak kan. Sebab saya memang susah sangat. Pagi pasar tu kita mulalah runtih harian kita orang buat sate ni kan. Sebab anak-anak ramai, saya ada beradik, jadi saya mak bapak tak ada. Belalah adik-adik saya sekolah semua, yang seorang tu ada riak marah. Anak-anak saya 5 orang, jadi nak sekolah semua kan. Jadi saya kena bantu suami saya lah. Sokongan saya beri kat dia supaya kita orang ni boleh ubah hidup keluarga kita orang kan. Harapan akak lah kalau Mak Im bagi bantuan kat kita orang. Kita orang nak keluar daripada kehidupan yang susah ni. Supaya lepas ni kita orang boleh bantu orang yang macam kita orang ni lah kan. Sebab saya ni dah tak tanggung dah susah, abang anak ramai kan. Bila saya dapat bantuan Mak Im tu, alhamdulillah lah kalau Mak Im boleh bagi kita orang support macam perkakas barang-barang kan. Jadi kita orang boleh majukan sate kita orang ni supaya kita orang boleh keluar daripada kehidupan kita orang yang lama tu. Kita orang nak berjaya, nak tolong orang pula. InsyaAllah lah. Dulu hidup ialah macam kerja kan, kadang ada kadang tak ada. Dengan tanggungan yang ramai kan, ada kadang adik ipar pun ada yang tinggal dengan kita orang kan. Jadi perbelanjaan tu tinggi, jadi saya mohonlah untuk bulanan kan, apa bantuan yang boleh dapat. Habis daripada tu tak tahulah, mungkin dari rezeki diorang pilih saya untuk sertai kursus keusahawanan tu kan. Dari situ saya ikut diorang punya kursus, mungkin diorang nampak saya punya perniagaan ni ada potensi ke kan. Jadi diorang tu masukkan lah.
Daripada kursus tu banyaklah pengalaman dalam ilmu-ilmu yang dia berikan tu kan. Contoh macam dari segi kewangan, macam mana kita nak uruskan modal dan juga agihan kita macam nak bagi-bagikan. Itulah duit yang kita dapat daripada hasil perniagaan itulah. Dari daripada segi produk, tentang bagaimana untuk kita menaikkan kita punya produk lah, seperti penjenamaan tu, nama yang sesuai lah kan dengan kita punya produk. Lagi bagaimana cara-cara untuk tarikan orang lah untuk macam pembungkusan kan. Ya, mungkin kita boleh ubah sistem packing kita untuk kelihatan menarik. Macam tu lah. Meskipun terpaksa bersengkang mata dan memerah keringat dari pagi hingga lewat malam untuk meraih rezeki, namun Aidil yang dibantu oleh isterinya Nur Mimi Syarmilah tidak sedikit pun berkeluh kesah. Kerana bagi Aidil, selagi ada daya, dia akan berusaha untuk merealisasikan harapan Maim yang banyak membantu asnaf seperti dirinya. Harapan saya daripada pihak Majlis Agama Islam ni adalah supaya dapat memberikan bantuan yang saya diperlukan lah daripada segi modal dan juga kelengkapan agar saya dapat meluaskan lagi perniagaan saya ni, mungkin dapat menembusi pasaran luar negeri dan juga dapat merubahlah kehidupan saya yang selama ni mungkin di tahap yang miskin lah katakan kan. InsyaAllah mungkin saya dapat daripada menerima sumbangan ni, mungkin saya dapat pula akan datang memberi pula sumbangan pada asnaf yang lain. Hakikatnya, sama ada kecil atau besar jumlah agihan zakat yang diterima, ia adalah satu amanah, nilai tanggungjawab dan harapan yang menyucikan harta, jiwa dan juga membangunkan ummah. Dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang menyentuh mengenai keusahawanan dan perniagaan sebagai satu pencarian rezeki yang terbaik di dunia ini. Kerana yang terbukti, usaha Kudrat 4 Kerat sememangnya diakui mampu menghapuskan budaya meminta-minta dan seterusnya membangkitkan semangat berdikari dan berusaha di kalangan umat Islam. Dan setelah ditimbang saring tentang kebaikan dunia perniagaan, maka Majlis Agama Islam Melaka telah memperkasakan skim agihan zakat mereka sebagai satu formula baru untuk mengurangkan kebergantungan asnaf kepada zakat. Kerana zakat bukanlah bantuan seumur hidup. Pada para penonton, pada semua masyarakat orang Islam, ingatlah kewajipan kita terhadap Allah SWT iaitu berzakat. Ingatlah berzakat membawa berkat, para asnaf mendapat manfaat. Bersama membina tamadun ummah. Jadi sampai sini saja rancangan kita pada hari ini. Berjumpa lagi kita pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia.